Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Sarina binti Omar Ali, Ketua Panitia Sains SK Bandar Hilir. Pada hari ini, saya ingin berkongsi ulasan buku yang telah saya baca yang bertajuk Kesihatan Diri dan Kecergasan, hasil tulisan Saudara Ikmal Hizam Daroji dan Helizan Zainal. Buku ini mengandungi 318 muka surat dan mengandungi 8 bab komponen utama yang menceritakan tentang kesihatan diri serta kecergasan. Buku ini membincangkan teori dan pengetahuan asas tentang cara menjaga kesihatan diri dan kecergasan. Antara 8 bab yang terdapat dalam buku ini, saya tertarik tentang topik pemakanan seimbang. Pemakanan seimbang sangat penting untuk tubuh badan kita untuk mengelakkan diri kita daripada penyakit seperti obesiti dan diabetes. Okay, selain itu, kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat dan juga aktiviti bersenam. Kerana kita tahu bahawa dengan melakukan aktiviti ini, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Buku ini sesuai dibaca semua golongan masyarakat kerana menjaga kesihatan perlu bermula dari usia yang muda. Saya juga mengesyorkan buku ini dijadikan sebagai panduan atau rujukan oleh pelajar yang mengikuti pengkhususan khususnya dalam bidang pendidikan jasmani dan sains sukan. Kesimpulannya, saya berasa seronok membaca buku ini kerana banyak memberi pengetahuan baharu berkaitan kesihatan diri dan kecergasan. Saya juga berharap ia dapat memberi manfaat juga kepada anda di luar sana yang membacanya. Sekian, terima kasih.